Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyakkan berdoa selepas daripada kita membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Malahan terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahawasanya doa selepas membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam adalah waktu yang dimustajabkan doa. Di antara doa yang kita boleh mengamalkan selepas daripada kita membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam, di antara lafaz-lafaz doa yang kita boleh amalkan, iaitulah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka kita boleh mengamalkan doa ini selepas setiap kali kita solat, terutamanya selepas daripada kita membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Maka usahalah kita untuk menghafal apa-apa jenis lafaz doa yang diajar oleh Nabi SAW agar kita mengamalkannya di dalam solat kita. Bagi sesiapa yang tak mampu nak baca ayat-ayat yang panjang ini, boleh juga kita mengamalkan berdasarkan riwayat, bagaimana ada juga doa yang agak ringkas, iaitu Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jom kita amalkan doa ini setiap kali selepas kita solat, lepas daripada kita habis membaca tahiyat akhir sebelum memberi salam, maka bacalah doa ini dan memperbanyakkanlah doa pada waktu ini, kerana doa pada waktu ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita beramal dengannya. Moga-moga memberi manfaat dan kefahaman.